Nampak besar lagu ni. Okay, hari ni Uzan nak tunjuk siapa yang suka buat ais dekat rumah. Ni, ini cara dia. Ini barang dia. Korang tengok ais ketol dia. Besar ni. So dalam ni pun dah ada. So kita minum. Bismillah. Apa boleh tengok. Nampak besar lagu ni. Okey, jom Uzan tunjuk korang bekas dia macam mana. So bekas dia macam ini. So sangat best lah. Dia ada macam-macam warna, korang boleh pilih ataupun random saja. Yang penting dia punya function lebih kurang. So nanti ni dah sejuk, kita orang akan masuk ke sini. Ni yang dah jadi. Dan itulah step by step dia. So nanti siapa yang nak dapatkan bekas untuk buat ais tu dekat beg kuning.